Assalamualaikum tuan-tuan. Ada yang bertanya Cucu Adam, tuan boleh tak saya guna daun pecah beling untuk masalah batu karang saya tanpa saya jemur kering? Tuan-tuan lihat video ini sebagai pencerahan. Bila kita sebut tentang pokok pecah kaca, pokok pecah gelas, pokok pecah batu, kita tahu pokok ini spesies pokok yang orang terdahulu menggunakan untuk mereka yang ada masalah batu karang. Batu karang kencing, batu karang hempedu, batu karang buah pinggang, kencing tak lawas dan prostat. Dan dia juga baik untuk boleh salah satu ikhtiar untuk mereka yang ada masalah leukemia. Tuan-tuan, Cucu Adam fokus kepada mereka yang ada masalah batu karang. 3 jenis batu karang. Tuan-tuan yang mengalami masalah batu karang, ada yang bertanya Cucu Adam, boleh tak tuan saya petik terus saya rebus terus saya minum, boleh tak macam tu? Bagi pahaman Cucu Adam, cara macam tu Cucu Adam tak suggestkan. Cucu Adam ikut bagaimana cara orang tua guna. Dan dalam research Cucu Adam sendiri, Cucu Adam buat research, dah banyak kali kita cuba buat dan kita cuba apply, petik, rebus bagi orang yang ada masalah batu karang, ikhtiar. Tak pernah yang berjaya. Apabila kita petik daun dia, kita jemur kering and kita rebus, bagi orang yang ada masalah batu karang 70 ke 80% berjaya. Banyak yang sembuh berbanding yang tak serasi. Tuan-tuan, daun pecah beling ni dia bukan sekadar kita kena jemur saja. Pemilihan daun, bagi fahaman Cucu Adam, kata orang tua, daun yang kita nak gunakan, daun yang baik adalah daun yang dia terbuka macam ni. Jangan sesekali kita ambil daun yang melengkung. Daun yang melengkung macam mana? Daun yang melengkung, ni dah hampir nak melengkung, nampak tak? Dia dah hampir nak tertutup macam ni. Daun yang tertutup macam ni jangan ambil. Daun yang melengkung macam ni jangan ambil. Kalau daun yang terbuka macam ni memang cantik. Memang cantik. Memang insya-Allah akan dapat dipecahkan batu karang. Ni dia, daun yang terbuka. Kalau spesies daun yang melengkung, cara contohkan lagi. Kalau tuan-tuan lihat, ini semua daun yang cantik-cantik yang kita jadikan herba untuk mereka yang ada masalah batu karang. Kalau daun-daun yang jenis macam ni, jangan ambil. Alright. Terutamanya daun yang melengkung macam ni. Tuan-tuan tengok daun dia dah bergulung dah macam ni. Daun dia dah bergulung dah. Jangan ambil. Kalau daun terbuka macam ni, inilah daun yang Cucu Adam suggestkan tuan-tuan. Cucu Adam amat suggestkan. InsyaAllah dia akan berkesan bagi batu karang kencing, batu karang hempedu, batu karang buah pinggang. Dengan syarat tuan-tuan petik, ambil dalam secekap. Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan jemur kering, masukkan di dalam gelas, masukkan di dalam periuk. Tuan-tuan letak air sekitar 4 ke 6 gelas. Didih separuh daripada sukatan asal. Kalau tuan-tuan letak 1 liter, didih sehingga menjadi setengah liter. Kalau tuan-tuan letak 4 gelas, didih sehingga menjadi 2 gelas. Ni dia. Allahumma salli ala Muhammad. Dan minum suam-suam. Pagi secawan, malam secawan. Minum suam-suam. Jangan dah sejuk. Ada orang, dia masukkan, dia dah rebus, dia masukkan dalam peti air, dia suka minum sejuk. Jangan. Tak memberi kebaikan pun. Dia kena minum. Nak minum herba ni, minum suam-suam. Kata orang tua, herba ni patut diminum dengan cara minum suam-suam. Tuan-tuan, ini petua orang tua dahulu. Cucu Adam terjemahkan dia melalui video Cucu Adam, insya-Allah.